Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Fahmi bin Fairuz, nombor matriks P155316. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Pembangkit Kemahiran Membaca Murid Disleksia melalui kaedah FOBAR, fonik bergambar. Saya mulakan pembentangan dengan pengenalan. Bagi murid disleksia, kemahiran membaca sering menjadi cabaran utama kerana mereka mengalami kesukaran mengenal huruf, menyebut bunyi dan memahami perkataan walaupun mereka mempunyai kecerdasan normal. Kajian ini meninjau keberkesanan kaedah FOBAR iaitu fonik bergambar sebagai pendekatan alternatif dalam membantu murid disleksia menguasai bacaan asas. Kajian ini melibatkan 6 murid disleksia berumur 7 sehingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Seri Bestari yang menghadapi kesukaran membaca perkataan mudah. Melalui kaedah FOBAR, murid dibimbing mengenal huruf, mengaitkan bunyi dengan gambar dan membentuk perkataan asas. Hasil kajian ini diharap dapat membantu guru pendidikan khas melaksanakan strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan keperluan murid disleksia. Pelaksanaan kaedah FOBAR iaitu fonik bergambar berpaksikan kepada teori konstruktivisme John Piaget 1952 yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembinaan pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman individu. Seterusnya kita masuk kepada refleksi umum. Sebelum intervensi dilaksanakan, pengkaji mendapati pelajar menghadapi kesukaran mengenal huruf seperti B dan D, menyebut perkataan berbilang, suku kata serta mengekalkan tumpuan. Sebahagian murid juga menunjukkan keyakinan diri yang rendah dan mengelak daripada membaca di hadapan rakan. Pengkaji juga mendapati pendekatan tradisional berasaskan ejaan dan hafalan kurang berkesan kerana tidak melibatkan pelbagai derian murid. Ini menyebabkan timbulnya keperluan memperkenalkan kaedah yang lebih menyeronokkan, konkret dan berstruktur seperti gabungan elemen fonik dan visual bagi membantu murid mengaitkan huruf, bunyi dan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwana Najwa binti Manur Hasnan, nombor matrik P156533 akan memulakan perbentangan dengan matlamat kajian. Yang pertama, meningkatkan kemahiran asas membaca murid disleksia. Kajian ini memberi tumpuan kepada membantu murid untuk menguasai kemahiran asas membaca dengan mengenal huruf, bunyi dan juga membentuk perkataan-perkataan yang betul. Yang kedua ialah memupuk minat dan motivasi murid disleksia terhadap aktiviti membaca. Melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan dan interaktif, diharapkan murid disleksia ini dapat melihat aktiviti membaca sebagai sesuatu yang menarik dan tidak membebankan. Yang ketiga ialah memperkukuhkan amalan pengajaran guru pendidikan khas dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif berasaskan teori konstruktivisme. Ini menunjukkan guru bukanlah sahaja menyampaikan ilmu, akan tetapi ia membimbing murid untuk membina kefahaman mereka sendiri dengan menggunakan aktiviti yang sesuai. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama, meningkatkan kemahiran asas membaca bagi murid disleksia melalui penguasaan bunyi huruf iaitu phonemik serta keupayaan menggabungkan bunyi kepada perkataan yang mudah. Fokus ini adalah penting kerana kelemahan dalam aspek phonemik merupakan punca utama bagi kesukaran membaca murid-murid disleksia. Fokus kedua ialah membantu murid untuk memahami hubungan antara huruf, bunyi dan makna dengan lebih berkesan melalui penggunaan kaedah FOBAR. Kaedah ini berperanan sebagai panduan sistematik untuk meningkatkan kefahaman dan kecekapan membaca bagi murid disleksia. Fokus ketiga ialah meneliti perubahan dari segi sikap, motivasi dan keyakinan diri murid disleksia terhadap aktiviti membaca selepas menggunakan pendekatan kaedah FOBAR ini. Saya akan teruskan dengan objektif kajian. Objektif ini terbahagi kepada 2 iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum bagi kajian tindakan ini ialah untuk menilai keberkesanan kaedah FOBAR dalam meningkatkan kemahiran membaca murid disleksia di Sekolah Kebangsaan Seri Bestari. Manakala objektif khusus yang pertama, kemahiran membaca murid disleksia menggunakan pendekatan kaedah FOBAR meningkat. Kedua, murid disleksia seronok belajar dengan menggunakan kaedah FOBAR di dalam bilik darjah. Yang ketiga, sikap dan motivasi murid disleksia terhadap aktiviti membaca bertambah baik selepas pelaksanaan kaedah FOBAR. Dan yang keempat, murid disleksia dapat membina keyakinan diri dan keberanian untuk membaca
secara bersendirian menggunakan kaedah FOBA. Perancangan kajian terbahagi kepada dua, iaitu penilaian awal dan perancangan kaedah FOBA. Bagi penilaian awal, dilakukan pada minggu pertama. Pengkaji melaksanakan ujian awal bertujuan untuk menilai keupayaan murid mengecam huruf dan menyebut bunyi dengan betul. Penilaian ini meliputi kepada 4 aras, iaitu aras rendah, tidak dapat mengecam atau menyebut huruf dengan betul. Aras asas, mengenal sebahagian huruf dengan sebutan tidak tepat. Aras sederhana, menyebut kebanyakan huruf dengan betul. Aras tinggi pula, mengenal dan menyebut semua huruf dengan tepat. Perancangan kaedah FOBA berdasarkan penilaian awal menunjukkan 2 orang murid masih lemah dalam mengecam dan menyebut huruf serta belum menguasai gabungan huruf konsonan dan vokal. Berikut merupakan perancangan intervensi daripada minggu kedua sehingga minggu ke-6. Minggu kedua ialah pengenalan huruf A hingga Z, aktiviti interaktif kad bergambar dan paparan visual dilakukan. Pada minggu ketiga, latihan gabungan konsonan dan vokal, iaitu ba, be, bi, bo, bu bagi membentuk suku kata terbuka. Minggu keempat, aktiviti bunyi dan baca memadankan gambar dengan perkataan mudah seperti ayam, bola, dadu. Minggu kelima, bacaan berpandu menggunakan teks pendek untuk memperbetulkan sebutan dan kefahaman. Minggu ke-6, aktiviti pengukuhan melalui kuis fonik interaktif dan nyanyian suku kata bagi meningkatkan ingatan, fonetik dan keyakinan diri. Di minggu ini juga, pengkaji melakukan penilaian akhir bagi menentukan sama ada murid disleksia tersebut sudah mahir untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana binti Roslan, nombor matrik P156598. Saya akan menerangkan beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam kajian kaedah FOBA. Pertama, masa pelaksanaan agak terhad di mana hanya 40 minit setiap sesi dan 2 kali seminggu selama 6 minggu. Oleh sebab itu, aktiviti pengukuhan huruf dan suku kata tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Kedua, murid disleksia memerlukan masa yang lebih panjang untuk benar-benar menguasai huruf dan suku kata menggunakan kaedah FOBA. Selain itu, tahap keupayaan murid juga tidak seimbang. Ada murid yang lemah dalam mengecam huruf, manakala ada yang lemah dalam sebutan fonik. Tambahan pula, bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap mereka agak terhad, terutamanya bahan visual dan audio yang menarik. Oleh itu, dalam pelaksanaan seterusnya, kajian ini akan memberi tumpuan kepada penyediaan bahan yang lebih interaktif dan selaras dengan kaedah FOBA bagi membantu murid belajar dengan lebih berkesan. Pelaksanaan kajian ini dirancang untuk dijalankan selama 6 minggu dan melibatkan 6 orang murid disleksia di Sekolah Kebangsaan Sri Bestari. Kajian ini menggunakan kaedah FOBA yang menekankan pendekatan visual, auditori dan kinestetik bagi membantu murid disleksia meningkatkan kemahiran membaca asas dengan cara yang lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Pada minggu pertama, penilaian awal dijalankan menggunakan kad bergambar huruf konsonan A hingga Z bagi mengenal pasti tahap keupayaan murid dalam mengecam serta menyebut bunyi huruf. Hasil penilaian ini akan digunakan sebagai panduan untuk merancang aktiviti intervensi yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Minggu kedua akan memfokuskan kepada pengenalan huruf vokal dan konsonan. Murid akan diperkenalkan dengan bentuk huruf, bunyi serta perkataan mudah melalui aktiviti interaktif menggunakan kad bergambar dan visual yang menarik. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu murid mengenal pasti huruf dengan lebih cepat dan mengekalkan tumpuan semasa aktiviti dijalankan. Pada minggu ketiga, tumpuan diberikan kepada pembentukan suku kata terbuka melalui gabungan huruf vokal dan konsonan seperti ba, be, bi, bo dan bu. Murid akan berlatih menyebut setiap gabungan secara berulang untuk mengukuhkan kefahaman terhadap hubungan antara huruf dan bunyi. Minggu keempat pula melibatkan aktiviti bunyi dan baca di mana murid memadankan gambar dengan perkataan mudah seperti ayam, bola dan cawan. Aktiviti ini bertujuan membantu murid memahami perkataan melalui gabungan sebutan dan imej visual sekaligus meningkatkan penguasaan fonologi mereka. Pada minggu kelima, bacaan berpandu akan dilaksanakan menggunakan teks pendek yang mengandungi perkataan-perkataan daripada minggu sebelumnya. Penekanan akan diberikan kepada sebutan dan intonasi yang betul, manakala bimbingan tambahan akan disediakan kepada murid yang masih menghadapi kesukaran dalam mengenal pasti bunyi huruf. Akhir sekali, minggu ke-6 akan menumpukan kepada aktiviti pengukuhan seperti kuis fonik dan nyanyian suku kata bagi membantu murid mengukuhkan ingatan fonetik serta meningkatkan keyakinan membaca di hadapan rakan-rakan.
Secara keseluruhannya, pelaksanaan kaedah FOBA ini dapat diharapkan dapat membantu murid disleksia membina kemahiran membaca asas secara berperingkat melalui pendekatan yang menyeronokkan, interaktif dan sesuai dengan gaya pembelajaran mereka. Terima kasih Jana. Saya Farah Nadira binti Zairi, P159111. Kini saya akan teruskan dengan refleksi semasa pelaksanaan. Pada minggu pertama menunjukkan murid disleksia berbeza tahap keupayaan dalam mengenal huruf dan menyebut bunyi asas. Pada minggu kedua pula, murid sukar menumpukan perhatian semasa pengenalan huruf vokal A, E, I, O, U. Tambahan elemen kepada nyanyian dan pergerakan fizikal dapat meningkatkan minat murid. Pada minggu ketiga dan keempat pula, murid menunjukkan sedikit keliru antara huruf seumpama B dan D, P dan Q. Okey, jadi penggunaan kad warna kontras ataupun penegasan visual dan permainan padanan gambar huruf akan dapat membantu pengecaman bentuk. Pada minggu ketiga dan keempat, murid keliru antara huruf seumpama B dan D atau P dan Q. Penggunaan kad warna kontras dan penegasan visual serta permainan padanan gambar huruf dapat membantu pengecaman bentuk. Pada minggu kelima pula, murid semakin berani membaca tetapi masih memerlukan bimbingan bagi suku kata kompleks. Maka tempo bacaan diperlahankan dan aktiviti dijalankan secara bergilir-gilir. Dan pada minggu ke-6, aktiviti berkumpulan seperti kuis fonik interaktif dapat meningkatkan motivasi dan semangat murid. Kaedah FOBAR didapati berkesan melalui pendekatan guru yang fleksibel dan peka terhadap keperluan murid disleksia. Baik, kita teruskan lagi dengan pemerhatian. Kaedah pemerhatian telah dilakukan kepada 6 murid disleksia di kelas pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Seri Bestari. Bagaimanapun, 2 daripada 6 murid tadi belum berupaya menyebut huruf dengan betul dan mereka tidak pandai menggabungkan huruf konsonan dengan vokal. Maka berikut merupakan proses pemerhatian kajian ini. Seperti yang anda dapat lihat, pada kotak pertama dilampirkan Gantt chart pelaksanaan intervensi kaedah FOBAR. Carta ini berfungsi sebagai panduan utama dalam perancangan dan pelaksanaan intervensi. Yang kedua merupakan rubrik analitik. Rubrik analitik ini dilakukan bagi menilai aras membaca murid disleksia dan sesi ini dijalankan pada minggu pertama. Seterusnya, kad gambar huruf, kad gabungan huruf konsonan dan kad gambar bunyi dan baca digunakan selama tempoh intervensi kaedah FOBAR ini. Jika anda dapat lihat, ada 3 gambar kecil di situ. Yang pertama merupakan aktiviti pengenalan huruf menggunakan kaedah FOBAR. Yang kedua merupakan aktiviti gabungan huruf konsonan dan vokal. Dan yang ketiga merupakan aktiviti bunyi dan baca menggunakan kaedah FOBAR. Keempat pula merupakan rubrik analitik penilaian akhir kaedah FOBAR dan ianya bertujuan untuk menilai aras membaca murid disleksia. Penilaian itu dilakukan bertujuan untuk menilai perubahan dan peningkatan kemahiran membaca asas selepas intervensi FOBAR dijalankan. Setelah selesai semua proses pemerhatian dijalankan, kita perlu merekod dan mengira kos keseluruhan bagi pelaksanaan intervensi kaedah FOBAR. Gambar yang terakhir dalam kotak yang tuan-puan lihat merupakan kos pelaksanaan kaedah FOBAR. Keseluruhan jumlah adalah sebanyak RM189. Sekian sahaja dari saya. Kita teruskan bersama Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Abdul Rashid, Double Metrik P154997. Refleksi keseluruhan. Pertamanya, meningkatkan kemahiran membaca murid disleksia dari segi pengenalan bunyi huruf, suku kata dan pembinaan perkataan. Kedua, menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan melalui penggunaan gambar dan aktiviti interaktif yang mengurangkan tekanan murid. Ketiga, meningkatkan keyakinan diri dan motivasi murid untuk membaca di hadapan rakan-rakan. Keempat, pendekatan pelbagai deria seperti visual, auditori dan kinestetik sesuai digunakan untuk murid berkeperluan khas pembelajaran. Kelima, cabaran utama ialah kekurangan masa dan keperluan menyediakan bahan bergambar yang lebih pelbagai. Namun, kaedah ini tetap berjaya mencapai objektif kajian. Kesimpulan,
Kajian ini menunjukkan bahawa kaedah FOBA, fonik bergambar, berkesan membantu murid disleksia menguasai kemahiran membaca asas, penggunaan gambar dan aktiviti interaktif, meningkatkan penguasaan fonik, tumpuan, keyakinan serta kefahaman murid. Kaedah ini disarankan untuk diteruskan dan dikembangkan dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah rendah, khususnya bagi murid berkeperluan khas. Terima kasih.